Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada pensyarah kita, Dr. Osman, serta pelajar sekalian. Sekarang tibalah kepada kami untuk membentangkan dengan projek bagi khusus SPW 31 perancangan dan pengusaha projek. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli pemula saya, iaitu pertama sekali Dr. Osman. Yang kedua, Laila Diana binti Adnan. Yang ketiga, Saudara Muhammad Afain Muhammad Fahmi. Dan yang keempat, saya sendiri Ahmad Yunus Muhammad Din. Kami berempat telah bersetuju menubuhkan sebuah syarikat, iaitu Syarikat Membekal Kelengkapan dan Peralatan Alat Tulis bagi sekolah-sekolah di Pulau Pinang. Kami juga telah mendapat kesepakatan, iaitu dengan membina logo syarikat, iaitu TN, yang bermaksud terus maju dan berhad. Terdapat beberapa masalah yang timbul semasa memulakan dan menguruskan syarikat kami ini. Yang pertama iaitu masalah kewangan. Masalah kewangan ialah di mana kami menghadapi masalah iaitu himpunan duit, iaitu wang perkongsian sampai 4 orang. Namun begitu, wang kami adalah tidak cukup. Jadi kami akan meminta pinjaman dari pihak bank melalui pinjaman overdraft. Dan kami juga terpaksa membuat proposal yang meyakinkan kepada pihak bank. Masalah yang kedua pula ialah mendapatkan pelanggan. Sebabkan syarikat kami baru bermula, jadi kami terpaksa bertemu sendiri dengan pelanggan-pelanggan dan membuat promosi. Masalah yang ketiga ialah timbul masalah persaingan, iaitu persaingan daripada pihak pembekal, iaitu syarikat yang telah wujud dan mendapatkan status putra. Kenyataan yang seterusnya ialah pendapatan. Syarikat kami mendapat persaingan modal selepas 3 bulan beroperasi. Terdapat 2 misi projek bagi syarikat kami. Yang pertama iaitu membekalkan peralatan sekolah, dan kedua memperkembangkan kepada makmal, peralatan makmal dan mesin pada masa hadapan. Terdapat 5 objektif projek syarikat kami, iaitu pertama sekali memberi perkhidmatan pengantaran secara terus. Yang kedua, membekal dan mendirikan perkhidmatan. Yang ketiga, memuaskan hati pelanggan yang bosan. Yang keempat, memberi perkhidmatan barang yang berkualiti dan berkualiti tinggi. Dan yang terakhir sekali, meluaskan pasaran di masa hadapan. Seterusnya, saya akan menjemput Saudara Dr. Mina untuk meneruskan slide. Terima kasih, Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rakan-rakan sekalian. Seterusnya, terdapat 4 kelompok yang akan mendapat faedah daripada penyertaan yang kami lakukan. Yang pertama adalah penyata, kami sendiri. Melalui syarikat ini dan projek ini, kami telah mendapat keuntungan, pengalaman, pergaulan dan telah mengajar kami tentang semangat budaya maju. Kelompok yang kedua pula adalah pelanggan. Pelanggan pula akan mendapat kelebihan dan faedah, iaitu akan memudahkan bekalan ataupun kemudahan bekalan kepada mereka, dan ini akan memudahkan urusan pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga pula adalah pembekal. Pembekal juga turut dapat faedah, iaitu pembekal akan mendapat pelanggan tetap dan produk dapat dijual. Ini juga akan memudahkan urusan pengedaran barangan, dan ini juga akan dapat meluaskan dan mengembangkan lagi perniagaan khusus di Malaysia. Kadang yang keempat pula adalah negara kita sendiri, iaitu negara juga akan dapat kelebihan melalui cukai yang dipetik, dan ini juga dapat meningkatkan keterlibatan golongan bumi putra, khususnya dalam bidang perniagaan pembekalan dan tulis. Seterusnya, kajian pasaran. Dalam aspek kajian pasaran, berbagai kaedah yang kami lakukan dalam usaha memperkenalkan perkhidmatan kami kepada pelanggan. Di antaranya ialah kami telah membuat promosi-promosi ke sekolah, mengadakan pamphlet serta iklan-iklan yang kebak-kebak. Kami juga turut memberi keistimewaan seperti penghantaran secara percuma dan diskaun kepada pelanggan baru. Seterusnya, keperluan kerja projek. Umumnya terdapat
5 jenis keperluan kerja projek yang diperlukan sepanjang projek kami berlangsung. Di antaranya adalah tugas, iaitu kami sendiri yang terlibat dalam bahagian pentadbiran, keuangan, pemasaran dan penghantaran. Yang kedua adalah tapak bangunan, di mana kami telah menyewa lot bangunan tingkat 1 Taman Air Tawar Indah Seberang Perai. Kemudian lesen berniaga, di mana kami telah memohon lesen daripada Majlis Perbandaran Seberang Perai. Dan seterusnya, menemui pembekal. Umumnya terdapat 3 pembekal utama yang menjadi pembekal kami pada awal operasi, di mana pembekal tersebut terdiri daripada Fund Defect Trading, Benchmark Paper Trading dan People Stationery. Keperluan kerja projek. Kami juga telah mencari sasaran pelanggan, di mana untuk tugas ini kami telah menyerahkan kepada bahagian pemasaran. Berikut merupakan sebahagian daripada senarai pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan kami. Di antaranya adalah Sekolah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Badawi Kepala Batas, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Karim Kepala Batas, Sekolah Kebangsaan Permatang Sintok Tenaga Seberang Perai Utara dan Sekolah Kebangsaan Permatang Lingkai Tenaga Seberang Perai Utara. Seterusnya saya akan serahkan maklumat ini kepada Salihah Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jangka hayat projek ini. Projek ini merupakan satu projek jangka panjang, iaitu ia dijangka akan beroperasi untuk tempoh melebihi 10 tahun. Syarikat ini juga akan beroperasi di bawah pentadbiran 4 orang peranan muda. Jenis projek ini ialah projek kekal dan bukan yang bermusim. Ia juga merupakan sebuah jenis projek yang berbentuk perkongsian. Lokasi projek ini pula ialah di lorong Teluk Air Tawar, Jalan Padang Bengali, Batuan, Pulau Pinang. Seterusnya ialah struktur pembahagian kerja bagi projek ini. Pengurus syarikat ini akan dikelolakan oleh Siti Rahina Osman, pemasaran pula oleh Saudara Ahmad Yunus, setiausaha dan kewangan saya sendiri, sementara penghantaran akan dikelolakan oleh Saudara Muhammad Rafael. Seterusnya ialah keperluan sumber yang diperlukan bagi memulakan projek ini. Kami telah memperolehi dana daripada Bank Bumi Putra Kompas secara overdraft, iaitu dengan mencagarkan rumah yang bernilai RM145,000. Selain itu, kami juga turut menyumbang simpanan sendiri yang bernilai RM40,000. Bagi memulakan operasi projek ini, kami tidak mengambil mana-mana pekerja kerana bertujuan untuk menjimatkan kos. Oleh itu, semua kerja-kerja akan dilakukan sendiri oleh semua pemegang saham. Kemudahan yang diperlukan, antara kemudahan yang alat-alat yang diperlukan semasa memulakan operasi termasuklah pejabat, peralatan serta bank, selain kemudahan seperti telefon, internet, fax, aircon dan lain-lain lagi. Kami juga mendapatkan barang-barang bekalan daripada syarikat pembekal berdasarkan tempahan yang telah dibuat. Bagi memudahkan proses memulakan operasi projek ini, kami telah mendapatkan maklumat daripada syarikat-syarikat pembekalan yang sudah sedia ada, di samping menyertai bengkel-bengkel latihan perniagaan yang dianjurkan oleh persatuan-persatuan pembekal. Bagi mengenal pasti sasaran pelanggan, kami telah membuat kajian pasaran terlebih dahulu sebelum memulakan operasi syarikat. Kami juga turut merancang masa bagi mengelakkan berlakunya pembanjiran. Seterusnya adalah berkaitan dengan sistem pengawalan. Bagi memastikan perjalanan projek ini tidak terlepas daripada waktu sasaran yang dimatlamatkan, kami telah merangka satu sistem pengawalan yang sistematik bertujuan untuk memantau perjalanan kerja projek dan mengenal pasti masalah-masalah yang mungkin timbul. Tempoh masa akan datang, prospek syarikat ini adalah untuk mempelbagaikan produknya selain meluaskan pasaran, menambahkan pekerja, membeli bangunan pejabat sendiri, menambah lagi kenderaan syarikat bagi
memudahkan aktiviti penghantaran dan juga menjadi pembekal utama. Untuk memulakan projek ini, kami telah menganggarkan perbelanjaan dalam RM120,000, iaitu RM80,000 daripada pinjaman bank, sementara RM40,000 tadi adalah wang simpanan para pemegang modal. Kos tetapnya dianggarkan RM12,000, manakala kos berubahnya dianggarkan sebanyak RM4,749, manakala kos barang niaga dianggarkan bernilai RM94,564. Untuk maklumat seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya.